Assalamualaikum, hai. Hari ni Eva nak tunjukkan tutorial untuk buat beg granny square yang comel ni. Mudah je. Jom Eva tunjukkan. Okey, bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah milk cotton. Eva pakai 2 warna. Hook crochet 5.0 mm. Gunting, stitch marker. Okey, kita akan doublekan benang macam ni. Dan kita buat slip knot. Kemudian kita buat 3 chain. Dan kita buat 2 double crochet. Okay. 3 chain pertama ni kita akan kira sebagai double crochet pertama kita. Kemudian kita buat 1 chain dan 3 double crochet. Satu chain dan 3 double crochet. Okay. Satu chain dan 3 double crochet. Kat sini 3 double crochet, 1 chain, 3 double crochet, 1 chain, 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet, 1 chain. Okey. Kemudian kita akan rapatkan dia. Tarik benang ni. Kita rapatkan. Dapat macam ni. Kemudian kita akan cantumkan round pertama kita ni. Kita akan cantumkan dia dekat sini. Kita join dia kat sini. Di mana 3 chain pertama kita tadi, kita masuk kat sini. Okey. Okay. Kita dapat macam ni. Kita dah slip stitch dekat sini. Jadi kita akan teruskan kaitan kita dekat sini. Jadi kita akan buat slip stitch kat sini. Okay, kita slip stitch kat sini. Slip stitch kat sini dan sini. Okay, sekarang kita dah dapat pergi dekat bahagian sini. Lubang ni, bucu kat petak ni. Kita akan buat 3 chain dan 2 double crochet. Okay, 1 chain dan 3 lagi double crochet kat dalam lubang yang sama. Okay, dapat macam ni. Kemudian kita akan sambung. Kita akan terus buat dekat sini pula. Kita buat 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet dekat dalam lubang yang sama sini. Satu chain. Dua. Tiga.
3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Okay, sekarang kita akan buat kat sini pula yang sama juga. Kat sini 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet dalam lubang yang sama. 3 double crochet, satu chain, 3 double crochet, kemudian kita akan buat kat sini pula sama juga 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Okay. Dan kita akan cantumkan untuk row kedua ni, kita masuk dekat 3 chain yang pertama tadi. Okay. Dah siap round kedua kita. Kemudian kita akan kait dekat sini pula. Kita akan teruskan dekat sini pula. Jadi caranya sama macam tadi. Kita akan buat slip stitch dekat sini. Slip stitch lagi. Okay. Dan slip stitch lagi di sini. Okay. Nampak? Sekarang kita dah berada di lubang bucu ni, petak ni. Dan kita akan buat 3 chain, 2 double crochet, 1 chain, 3 lagi double crochet di dalam lubang yang sama. Okay. Di sini kita akan isi 3 double crochet. Apa akan tunjukkan caranya. 3 double crochet. Okay. Dan di sini, di bahagian bucu ni, kita akan isi 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Macam sebelum-sebelum tadi. Okay. 3 double crochet. Satu chain dan 3 double crochet. Okay. Dan kat sini kita akan isi 3 double crochet. Di sini kita isi 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Di sini. Setiap bucu kita akan buat macam tu. 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet dalam lubang yang sama. Ini untuk setiap bucu. Kita buat dulu 3 double crochet di sini.
Okay. 3 double crochet kat sini. Okay. 1 chain dan 3 double crochet di lubang yang sama. Okay, 3 double crochet kat sini. Okay. 3 double crochet di lubang sini, di bucu ni. 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Okay. Kita dah hampir siap untuk round row ketiga. Pusingan ketiga kita. Kita buat 3 double crochet kat sini. Okay. Dan kita matikan dia dekat sini. Kita join dia. Join. Okay. Macam ni. Slip stitch saja. Okay. Dan macam biasa, sama macam sebelum tadi, setiap kali kita dah matikan setiap round granny square kita ni, setiap kali kita matikan dia, kita akan start kait dekat bucu. Jadi setiap kali kita sampai kat sini, kita kena buat slip stitch dan slip stitch. Okay, slip stitch, slip stitch, slip stitch kat sini. Slip stitch. Okay, dan bila sampai hujung ni kita akan buat 3 double crochet, 1 chain, 3 double crochet. Dekat bahagian yang rata kita akan buat 3 double crochet dan 3 double crochet. Di bucu 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Okay. Kita teruskan okay, kita akan teruskan sampai dapat saiz tapak yang kita nak. Okay, untuk Eva akan buat lebih kurang dalam 20 cm. Tengok macam mana, kita akan buat sampai situ. Dan awak akan buat ikut saiz tapak yang awak nak. Okay. Okay, Eva dah siap tapak untuk beg kita ni. Yang ni Eva buat 8 round, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dan Eva minta maaf, Eva lupa nak cakap sebelumnya. Kalau boleh kita nak dapatkan lubang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau boleh kita nak dapatkan angka ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab apa? Nanti senang kita nak ikut, nak kait, nak ingat yang ini akan jadi bahagian tengah. Okay, daripada 7 lubang kita akan ambil tengah-tengah dia. Yang ni akan menjadi tengah-tengah kita. Begitu juga kat sini. Jadi kita akan tandakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Okay. Kita tandakan bahagian tengah. Okay. Okay, kita dah tanda. Sekarang Eva nak tunjukkan, kita akan mula kait bahagian badan beg dia. Okay. So, kat sini kita macam biasa kita akan buat 3 chain. Okay. Kemudian 2 double crochet.
Okay. Satu chain dan 3 double crochet. Okay. Okay. Kita akan buat kat sini, lubang sini 3 double crochet. Okay. 3 lagi double crochet. Tiga lagi double crochet di lubang yang seterusnya. Okay. Jadi kat sini Eva akan buat satu double crochet. Satu saja. Dan 3 double crochet di lubang sebelah dia. Macam ni ya. Okay. Kita teruskan 3 double crochet kat lubang seterusnya. Tiga lagi double crochet di lubang sebelah dia. Dan di bucu di bahagian corner ni macam biasa 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Okay. Okay, jadi kita akan buat yang sama juga. Macam mana kita buat kat sini tadi. Kita akan buat yang sama kat sini. Okay. 3 double crochet kat sini. 3 double crochet kat sini. 3 double crochet. 1 double crochet. 3, 3, 3. Dan di bucu 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Begitu juga kat sini. Begitu juga kat sini. Dan di sini. Okey, Eva dah siap pusingan ke-9, okey, iaitu yang tapak tadi Eva buat 8 pusingan, betul? Dan untuk badan kita baru buat satu pusingan baris pertama. Jadi bermakna pusingan yang ke-9 lah. Jadi awak boleh nampak bentuk tu dah start naik. Selepas kita buat decrease kat sini, kita dah nampak badan dia, badan beg ni dah start naik. Saiz yang Eva buat tadi tak terlalu besar, comel je. Tapi kalau kita letak font, saiz tapak ni memang ngam-ngam untuk saiz font lah. Tapi kalau awak nak lebih besar daripada saiz yang Eva buat ni, awak boleh buat macam Eva buat 8 pusingan untuk tapak dia. Okey, awak boleh buat 10 pusingan atau 12 pusingan. Itu ikut awak nak beg tu besar mana. Okey.
Okay, sekarang kita akan teruskan pusingan ke-10. Okay, caranya sama je. Macam yang sebelumnya. Kita akan buat kat sini. Kat sini adalah permulaan kita. Kita akan buat 3 chain. Okay. 2 double crochet. Ini adalah bahagian corner. Jadi bahagian corner memang sama je sampai ke atas. Okay. 3 double crochet. Okay. 3 chain, 2 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Ini bahagian corner pertama kita. Kita akan buat sama je macam sebelumnya. Di setiap lubang kita akan buat 3 double crochet. Okay. 3 double crochet, 3 double crochet, 3 double crochet. Kita akan buat 1 double crochet atas ni. Okay. Dan sebelah dia kita buat 3 double crochet, 3 double crochet, 3 double crochet. Corner kita akan buat 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Dan begitulah kita akan buat di sekeliling setiap pusingan sampai tinggi beg yang awak nak. Okey. Jom kita teruskan. Tiga double crochet. Okay. 3 lagi double crochet sebelah dia. Okay. 3 lagi double crochet sebelah dia. Ni. Okay. Dan di bahagian tengah-tengah ni 1 double crochet. Dan di sini 3 double crochet. Okay. Lubang sebelahnya sama 3 double crochet. Sebelah lagi 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Teruskan, awak boleh teruskan 3 double crochet, 3 double crochet, 3 double crochet dan 1 double crochet, 3 double crochet, 3 double crochet, 3 double crochet dan 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Begitulah setiap pusingan sehingga dapat ketinggian beg yang awak nak. Okey, kita jumpa nanti. Okey, Eva dah dapat ketinggian yang Eva nak. So Eva punya beg memang tak berapa besar dan Eva pun tak nak buat dia tinggi-tinggi sangat. Just nice macam ni nanti beg kita. Okey. Okey. So yang Eva buat sekarang sebanyak 16 round, iaitu bahagian tapak tadi Eva punya tapak 8 round.
8 pusingan. Okey, dan bahagian badan beg Eva buat sebanyak 8 pusingan juga. Jadi total adalah 16 round. Ini bahagian daripada bahagian tapak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi total kat sini Eva punya 16 pusingan. Okey, sekarang Eva nak matikan pusingan yang ke-16 ni. Macam biasa kita matikan dekat sini. Okey. Dan sekarang Eva nak tunjukkan cara untuk buat strap dia. Dia punya strap. Okey. So kita dah matikan dekat sini tadi. Jadi Eva akan buat 3 chain. Okey. 3 double crochet di dalam lubang ni. Satu chain dan 3 lagi double crochet di dalam lubang yang sama. Okey. Nampak Sekarang kita akan buat double crochet, satu double crochet di sini. Okey. Okey, sekarang kita akan buat 3 chain. Okey, kita pusingkan dia. Dan kita buat 3 double crochet di lubang tengah ni. Okey. Satu chain. 3 lagi double crochet, 3 lagi double crochet di lubang yang sama. Macam ni. Dan satu double crochet di atas 3 chain kita tadi. Okey, satu double crochet kita buat dekat sini. Macam ni. Okey. Okey, sekarang kita buat 3 chain dan kita pusingkan dia. Okey. Dan kita buat 3 double crochet di dalam lubang tengah ni. Macam sebelum ni, 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet. Okey. Sekarang kita buat 1 double crochet di sini. Okey. Di atas 3 chain kita sini. Okey. Satu double crochet. Boleh nampak? Dan kita buat 3 chain. Dan kita buat macam sebelum ni. Kita isi dekat lubang ni. Okey. 3 double crochet, 1 chain dan 3 double crochet di sini. Okey.
Dan kita akan ulang proses yang sama sampai awak dapat berapa panjang handle yang awak nak. Okey? Okey, Eva dah dapat panjang strap yang Eva nak. Eva buat lebih kurang dalam 35 cm macam tu je sebab Eva nak dia nice untuk hand carry dan dalam masa yang sama kalau nak guna untuk shoulder pun sesuai juga. Okey. Yang ni sesuai lah kalau untuk orang yang kurus, saiz panjang strap 35 cm ke 40 cm pun dah okey. Tapi kalau awak nak panjangkan lagi, awak boleh panjangkan lagi ya. So dari sini, sekarang Eva kat sini, Eva akan buat lagi 3 chain. Kemudian balikkan dia macam ni kan. Kita nak cantum dekat sini. Kita nak cantum dia dekat sini. Okey, caranya Eva akan buat lagi 3 double crochet. Okey. Dan kita akan cantumkan dekat bucu ini. Okey, caranya masuk lubang sini. Masuk lubang ni. Slip stitch kan dia. Slip stitch saja dan sambung buat 3 double crochet lagi. 3 double crochet lagi di lubang yang sama tadi. Macam ni. Okey. Okey. Sekarang kita buat 1 double crochet macam sebelum ni. Kita buat kat sini. Okey. Sekarang kita dapat macam ni. Dan kita nak sambungkan ni ke sini. Okey. Kita buat 3 chain. Dan kita sambungkan dekat sini. Sorry. Macam ini. Okey. Sekarang ni Eva tunjukkan. Sorry. Sekarang ni Eva akan tunjukkan. Jika awak nak strap macam ni pun dah cantik. Okey. Kalau awak nak macam ni sahaja, okey, caranya daripada sini. Okey, awak dah cantum dekat sini. Jadi daripada sini kita buat slip stitch. Slip stitch lagi. Okay. Now slip stitch kat sini. Slip stitch kat sini. Slip stitch kat sini. Okay. Kita dah dapat sampai kat sini. Nampak? Okay. Jadi daripada sini okay. Dan kita nak cantumkan benang ni ke sini. So cara dia senang, kita just slip stitch saja. Okay. Di sini kita akan matikan benang dia. Ini cara Eva lah. Awak boleh matikan macam mana awak nak buat. Okay. Kita dah dapat tali macam ni. Tapi ini adalah kalau awak nak simple macam ni. Macam ni pun dah cantik. Okay, memang dah cantik. Tapi apa yang Eva nak buat hari ni, Eva nak kait single crochet di keliling strap ni. Eva akan kait
single crochet di sekeliling strap ni, di sini, di keliling bag ni. Okay, so Eva akan tunjukkan cara dia. Awak boleh buat ikut mana yang awak rasa mudah. Okay, sekejap ya. Sudah pusing-pusing. Okay. Okay. 3 chain. Okay, tadi kita dah buat 3 chain kan? Jadi tadi kita slip stitch kat sini. Betul? Kita cantum macam ni. Okay. Ketatkan dia. Okay. Maaf. Eva nak ketatkan dia sikit. Okay. Kita buat 1 chain. Okay. Dan kita akan buat 3 single crochet di dalam ni. Tiga lagi single crochet di dalam ni. Okay. 3 lagi single crochet di dalam ini. Okay. Boleh nampak? Kita akan isi 3 single crochet di setiap lubang. 3 single crochet di setiap lubang. Sampai sini. Okey. Eva dah sampai. Sorry, Eva betulkan yang dah semua. Okey, Eva dah sampai di hujung sini. Boleh nampak? Dan sekarang Eva akan kait 1 single crochet di setiap atas stitch ni. Okey. Macam ni. Teruskan 1 single crochet. 1 single crochet di setiap atas stitch ni. Okey. Okey. Teruskan. Awak teruskan 1 single crochet di setiap atas stitch ni sampai sampai kita jumpa balik dekat permulaan tadi kat sini. Okey, kita jumpa nanti. Okey, nampak Eva dah sampai kat sini dan kita nak cantumkan, kita nak join dekat atas dia ni permulaan single crochet tadi. Okey. Sorry. Okay. Eva buat slip stitch kat situ. Okay. Okay, sekarang Eva nak tunjukkan cara mudah. Sebab Eva jenis yang malas nak potong-potong benang. Kalau boleh Eva nak straight terus sambung je ke sini. Eva tak nak potong benang dan start balik kat sini. So caranya Eva akan buat macam ni. Kita tarik benang ni ke belakang dia. Okay. Okay. Eva akan buat slip stitch kat sini. Okay. Eva akan buat slip stitch kat sini, 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 sini dan sini. Slip stitch. Okey, dan Eva akan sambungkan dari sini ke sini. Okey. Tengok Eva buat macam mana ya.
Jika awak ada cara lain untuk strap ni, awak boleh buat cara awak. Tapi kalau Eva suka cara yang mudah, awak boleh ikut Eva kalau awak nak suka cara Eva. Okay. So, Eva dah sampai kat sini. Nampak macam ni. So, Eva akan sambungkan. Dari sini ke sini. Jadi, Eva akan buat 3 chain. Okay. Dan sambungkan dia ke sini. Kita buat slip stitch kat sini. Okay, boleh nampak macam ni. Jadi, okay, sekejap ya. Okay. Okay. Jadi dari sini kita buat satu chain. Okay. Dan kita akan start buat single crochet di setiap atas stitch ni. Macam tadi. Kita akan buat satu single crochet atas stitch ni keliling sampai sini. Dan di setiap lubang ni kita akan isi 3 single crochet. Okay. Okey, kita dah hampir siap, dah sampai kat sini. Tinggal yang terakhir lubang ni kita akan isi 3 single crochet. Okey, 3 single crochet. Dan untuk yang terakhir kita akan matikan dekat sini. Sekejap ya. Potong benang. Kita akan kemaskan dekat sini. Nampak kemas. Nampak kemas kat sini. Okay. Dan kita akan matikan benang ni. Ikut cara awak, macam mana awak nak kemaskan dia. Ini adalah basic. Saya akan potong benang ni. Okey, dah siap beg kita. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, dah siap pun beg kita. Boleh tengok. Sangat cantik. Eva akan cuba isi beberapa barang untuk okey macam ni. Okey, awak boleh pasang button kat sini atau awak boleh pakai terus. Okey. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana menonton tutorial dari Eva. Selamat mencuba dan semoga berjaya. Jika awak suka tutorial dari Eva ni, awak boleh tekan like, komen dan subscribe channel Eva. Dan jika awak ada buat beg ni, awak boleh tag Eva
Eva Crochet di mana-mana pun platform. Eva amat menghargainya. Awak boleh buat untuk diri sendiri ataupun untuk jualan. Okey, jumpa lagi.